Jadi insyaAllah kami mungkin nak terangkan sedikit kita punya tentatif lah Ustaz Mai kan. InsyaAllah mungkin kita ada 2 round. Round yang pertama kita akan bacaan secara solo setiap daripada kami ni, mungkin kurang lebih dalam 10 ke 12 minit insyaAllah. Dan kita akan selang-seli sedikit dengan bacaan hadis, bacaan hadis dan sedikit pengisian lah sedikit kan, insyaAllah. Dan kemudian nanti round yang kedua kita akan, kami bertiga akan buat bacaan secara battle. Maknanya battle tu gilir-gilir bacaan secara spontan. Maknanya surah apa nanti kita akan bagi tahu secara spontan lah. Kami bertiga lah ya. Jadi insyaAllah itulah pengisiannya. Jadi Fadil Ustaz Mai itu alhamdulillah. Jadi begitulah pengisian. Lepas habis nanti yang climax nanti makan lah kot. Kalau ada lah insyaAllah dia tu Baik, insyaAllah Fadil Ustaz Mai sudah sampai ni. Jadi kita nak mulakan dengan nasyid Khalidul bil Quran. Pernah dengar tak nasyid Khalidul bil Quran? Ya, kalau tak pernah dengar, insyaAllah kami bertiga akan adunkan nasyid bersama-sama. Jadi insyaAllah Khalidul bil Quran huwa imamuna ala hidayatillahi aminna. Khalidul bil Quran Surah An-Nisa halaman 99, ayat bermula daripada ayat yang ke-131. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Insyaallah. Bapak Ustaz Yusri A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم
المنافقين بأن لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وصحبه الأخيار. على رسول الله وصحبه الأخيار. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, bacaan yang sangat-sangat kita kata menyentuh hati kita, ya. Jadi itulah dia bacaan yang begitu prolifik kalau dalam permainan bola sepak, tapi yang ini kita bawakan dalam percaturan ayat suci Al-Quran kita, insya-Allah. Itulah dia buatan Fadil Ustaz Abdul Salim Mahmud, yang mana bila mana baca, tuan-tuan semua akan tercengang. Apa khabar tuan-tuan sekalian semua, ya? Alhamdulillah, ya. Saya itulah, minta maaf tadi saya perjalanan yang tak berapa jauh, tetapi tidak melibatkan banyaknya kereta, banyaknya motor sebagainya. Akan kita kadang-kadang biasalah apa-apa ala kulihan rezeki sama dengan tuan semua hari ini, alhamdulillah. Jadi macam mana kita punya ni, adakah saya dulu ataupun kita nak bagi saya dulu? Saya cebut ni dia. Cebut ni. Ustaz kami saya dulu. Sama ada sikit lagi dia datang. Saya faham. Itu pada tuan-tuan ni lah, kami punya keluarga bertiga. Macam saya dan Fadil Syahimah ni daripada belajar di Darul Quran dulu 3 tahun. Jadi makan masa daripada 2016 kita sama, ya. Tahun ni 26 genap 10 tahun pertalian ukhuwah dan Fadil Ustaz Husaini sendiri abang merangkap pangkat atau apa yang terangkat, ya. Jadi dia banyak mengajar tentang bagaimana cara membaca dan sebagainya. Kalau membaca tu dah boleh lah, tapi kadang-kadang ada pembawakan akhir lagu yang tuan pun tengok tadi, kan, bacaan yang begitu menarik, bacaan yang kadang-kadang kita tengok dalam sesuatu harkat tu berunsurkan ikhtilaf, berunsurkan uswah dan sebagainya. Itulah kekuatan kedua sahabat saya ni, Al-Fadhil Ustaz Husaini. Jadi selepas ini kita nak mendengar, kita nak bagi gahnya Masjid Sayyidina Uthman bin Affan ni dengan tempat semua kita sama-sama tak kuat pun tak kuat, tapi kita semua Allah, kita bagi semangat sikit kita dengan kuat. Boleh teman-teman, ya? Kita try sikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak nak cakap saja teks, kan? Bagi semangat. Jadi insya-Allah kita nak buang masa itu serahkan pada Fadil Ustaz Aiman Ridwan. Fadil masyhur. Alhamdulillah, masih pada Ustaz Ramah. Jadi sedikit tausiah kepada tuan-tuan semua, iaitu daripada bacaan Ustaz Husaini ini, apa yang kita boleh dapat. Kita sebagai pembaca Al-Quran, semua orang ni pembaca Al-Quran, sebelum saya mulalah bacaan pembaca Al-Quran. Jadi kita nak baca Al-Quran tu macam mana? Nak baca nanti sangat ke, nak baca semua ke baca macam mana Ustaz? Nak baca macam pengeja ke? Disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, Rattilil Quran tartil. Maksudnya apa? Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi ulama bersepakat, bacaan Al-Quran dengan tartil ini adalah sunnah. Maknanya siapa baca Al-Quran dengan tartil, dia dapat pahala. Dahlah baca Al-Quran dapat pahala, baca Al-Quran dengan tartil pun dapat pahala. Ada saya cerita sikit je dalam 2 minit itu macam mana dikatakan bacaan tartil. Jadi sabit dalam sebuah hadis daripada Ummu Salamah, annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qira'atan mufassarah harfan. Maksudnya apa? Dia kata bacaan Nabi itu sebagai bacaan yang sangat jelas.
Bacaan qiraatan mufassarah. Satu huruf, satu huruf. Satu huruf, satu huruf. Mana baca macam mana ni? Macam Ustaz Zaini tadi lah. Tapi yalah, tak semua nak mampu nak tarik Ustaz Zaini ni. Kan, baca sedikit. Mana kita baca sedikit-sedikit lah. At-Tirmizi kata hadis ini adalah hasan, hadis yang sahih. Jadi Muawiyah bin Qurrah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surah al-Fath. Farajja'a fi qira'atihi. Aku melihat sendiri dengan mata tu, iaitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada atas unta dia. Sambil apa? Sambil membaca surah Al-Fath. Surah Al-Fath macam mana? Inna fatahna laka fathan mubina. Pada hari pembukaan kota Mekah, dan kemudian berulang-ulang bacaan dia. Inilah dia punya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi diriwayatkan juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Li'an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Quran kullahu. Maksudnya apa? Demi Allah, aku lebih suka membaca satu surah itu secara tartil berbanding membaca seluruh kandungan Al-Quran. Maknanya desakan itu untuk dibaca tartil lebih penting. Baca sedikit-sedikit. Jadi kita ni dilarang, ulama melarang kita ni baca terlalu laju. Iaitu cara bacaan yang terlalu laju ini dinamakan apa? Al-had. Jadi ada sebuah hadis last sini kongsikan, iaitu inni aqra'ul al-mufassal fi rak'atin wahidah. Faqala Abdullah bin Mas'ud haddan ka hadd asy-syi'r. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalb farasakha fihi naf'a. Maksudnya, aku membaca surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal ni iaitu surah yang majoriti ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, menyatakan surah Al-Mufassal ini adalah bermula daripada surah Al-Hujurat hingga surah An-Nas. Itu surah-surah pendek lah dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud kata apa? Cara ini dikira laju. Cara ini dikira laju sama seperti lajunya mengalunkan satu sebuah syair. Jadi sesungguhnya ramai orang baca Al-Quran tapi tidak melepasi tulang selangka mereka. Namun jika bacaan itu mengenai hati, masuk mengesakkan jiwa kita, ini yang dikatakan benar-benar bacaan yang sangat bermanfaat kepada masyarakat Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. InsyaAllah Ustaz. Jadi bacaan Ustaz tadi itu memang merasuk dalam jiwa saya. Belum teringat lagi Ustaz Amal juga panik. Tapi kita nak dengar dulu saya membaca. Saya nak baca surah pendek ya. Okey, saya nak baca surah Al-Qasas juzuk yang ke-20. Muka surat 380. Jadi tuan-tuan boleh ikut sama-sama saya. Saya akan baca, memang saya baca putaran. Saya ngajak kadang-kadang sebenarnya Quran baca putaran, tapi saya baca tu sebiji-sebiji. Tuan boleh ikutlah sama-sama. Sama kita dapat pahala insya-Allah. Mula ayat 20. Muka surat 387. Boleh. Nak ambil Quran pun silakan. Betul. Surah Al-Qasas juzuk 20, muka surat 387 ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim.
خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. Kita bagi lalu untuk azan isya.
Alhamdulillah, kita dah pun selesai mendengar azan dan juga bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Aiman sebentar tadi, yang bacaan yang buka, Masya Allah, bacaan Ustaz Aiman daripada surah Al-Qasas. Pasal tadi Ustaz Aiman tadi, dia ada gaya dia itu sendiri. Betul. Aiman ni dia baca, dia gaya dia tu macam tak tahu macam mana nak cakap lah. Tapi ada gaya dia lah. Kejap kau sengit tangan sini, kejap sengit tangan sini. Dia bersilat tak? Dia bersilat. Tapi belum keluar lagi bersilat tu lah. Belum saya gayung. Oh, gayung ya? Ustaz apa? Oh, jangan agak. Okey. Ada gol-gol saya buat ni. Masya-Allah. Tapi gaya style dia masya-Allah ya. Sebenarnya dia ialah gaya masing-masing ya. Yang penting ayat Al-Quran tu disampaikan dengan cara yang kata lauk, yang meresap jiwa ya. Mudah-mudahan insya-Allah bacaan yang dibaca pun meresap jiwa kepada kita semua, anak-anak kita yang hadir pada hari ini insya-Allah ya. Baik, kita nak sambung bacaan seorang lagi qari yang terakhir. Tuan-tuan semua tadi saya ada minta kata tadi tuan-tuan tadi jadi juri kan. Nanti balik nanti kita cek apa dia tulis. Ustaz Usaidi kesalahan dia apa? Ustaz Aiman kesalahan dia apa? Tadi kesalahan dia baca sedap sangat. Baca sedap sangat. Jadi tapi apa pun kita nak dengar bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Ammar ya, masya-Allah. Sebenarnya Ustaz Ammar dan Ustaz Aiman ni kedua-dua hafiz, kanaki hafiz Quran daripada Darul Quran. Ya masya-Allah. 30 juzuk saya kira hampas dah. Habis lah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi apa kata ikutan anak-anak kita lah insya-Allah. Baik, sama kita nak baca surah apa sama?
insyaAllah saya akan baca surah Al-Ahzab pada halaman 420. InsyaAllah kita mula dengan ayat 18, tuan-tuan. Kalau saya sendiri baca tak adalah, saya buat doa, sebab tu dia orang Johan. Kita masih lagi memegang Johan antara kita lah ya. Dia Johan antara kita lah, insyaAllah. Baik, kita waktu banyak kali dulu. Jadi ada yang sama kan. Baik, tuan, insyaAllah kita sama-sama hayati macam mana yang disebut syarat saya tadi. Kalau tuan-tuan boleh sama-sama buka mushaf, boleh sama-sama kita melihat sendiri ayat Quran itu, ataupun boleh sama-sama mendengar, dan juga boleh sama-sama kita tahu sedikit sebanyak gerakan ayat Quran itu sendiri, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك
من المؤمنين رجال صدقوا ما وما بدلوا تبديلا.
إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. Surat 591. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. والسماء والطارق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على
وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Jadi itulah dia kata-kata Al-Quran kan. Al-Quran Kemanisan Al-Quran itu. kemanisan Al-Quran kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kita manfaatkan program kita pada malam ini. Kita sama-sama ajak ahli keluarga kita untuk membudayakan bacaan Al-Quran dalam keluarga masing-masing, insya-Allah ya. Jadi pun ambil juga ambil kesempatan untuk mengucapkan ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, tertulis bicara daripada kami bertiga. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua datang dari diri kami sendiri, insya-Allah. Mungkin ada penambahan dari Ustaz ini? ya, insya-Allah. Jadi akhir ini kita sama-sama baca doa lah, mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami bersahabat dengan Al-Quran, keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami terus meninggalkan Al-Quran. Mungkin di antara kami ini yang tidak boleh membaca Al-Quran, maka Kau berikanlah petunjuk dan hidayah kepada kami ini untuk terus belajar membaca Al-Quran dan terus menyebarkan Al-Quran kepada orang yang berada di sekeliling kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kami di dalam kubur juga, ya Allah. Memberi syafaat kepada kami di hari akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon pada Engkau, ya Allah, masukkanlah kami semua dalam syurga-Mu asbabul Al-Quran. Jadikanlah pertemuan pada malam ini pertemuan yang akan mempertemukan kami di dalam syurga kelak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti dengan kita tutup kafatul majlis surah Al-As.